Kepada mereka yang sertai live saya sebentar tadi, saya terpaksa endkan live saya kerana saya dapat notification yang menyebabkan saya perlu endkan live saya. So, kepada anda yang nak tahu bidang anda diletakkan kategori A, B, C ataupun D, apa yang anda boleh buat adalah anda komen dekat ruangan komen, letak nombor kod bidang anda. Kalau boleh letak sekali nama bidang supaya saya boleh respon anda punya bidang diletakkan sebagai kategori A, B, C ataupun D. Kepada anda yang letak nama bidang, saya minta maaf saya tak respon disebabkan nama bidang ini akan menyebabkan ada kekeliruan. Sebabkan ada program-program yang di dalam kategori yang sama, ada di bahagian A, ada juga di bahagian C. So saya takut yang saya sebut itu program kategori A tapi sebenarnya adalah program kategori C. So kepada anda minta maaf banyak-banyak. So kepada anda tolong share video ini, kongsikan video ini kepada kawan-kawan anda supaya mereka dapat information yang bahawa bidang-bidang program-program yang ditawarkan oleh Institut Latihan Kemahiran Swasta pada tahun ini dan tahun depan akan ada pengelasan bidang di mana institusi pembiayaan keuangan meletakkan beberapa bidang itu dibiayai ataupun tidak. Hanya kepada Institut Latihan Kemahiran Swasta sahaja. Untuk program-program di bawah Institut Latihan Kemahiran Awam tidak ada masalah.